بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه وعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita keizinan lagi untuk sama-sama kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama, insya-Allah jadi ilmu agama. Istiqamah dalam menuntut ilmu ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Istiqamah. Kalau kata istiqamah jadi amalan tu dia terputus, pahala dia terputus, tak bersambung. Kalau kita istiqamah, insya-Allah pahala tu bersambung. Walaupun dah mati dah meninggal dah. Contoh kita istiqamah ngaji setiap Sabtu. Ketika petang kita mengaji setiap Sabtu, jadi kita istiqamah tiap minggu. Maka walaupun depan ni kita tidak dalam minggu depan meninggal mati, maka jawab macam baik. Jawab macam baik. Sebab apa? Sebab kita yang boleh mati, sebab kita mati. Kalau kita hidup kita akan mati. Istiqamah tu betul. Sama juga istiqamah dalam mana seorang tu ketika mana dia melakukan maksiat, sekarangnya dia tak bertaubat, maka sebelum dia tu mengekali pada maksiat. Kekal dia buat maksiat, dia tak bertaubat, sehingga berapa lama dah tinggal lama dah maksiat dia tak buat, cuma tak bertaubat, sehingga lupa begitu, dia tak dikira buat lagi dan mengekali pada dosa, dia buat lagi. Itu pentingnya kita istiqamah. Alhamdulillah, dan Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk kita mencari jalan untuk menuntut ilmu. Memoga usaha kita Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita dan juga memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik, itu hari ini kita sambung pada kitab kita yang berwarna biru tu, kitab fiqh yang berwarna biru tu. Sambungan pada muka 16, muka 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Muka 16 yang bawah. Bermula segala rukun solat itu 17. Bermula segala rukun solat itu 17. Nak bincang tentang rukun solat, rukun sembahyang. Jadi sebelum ni kita dah bincang tentang perkara yang berkaitan dengan sembahyang seperti wudu, hadas, najis, bab air, yang mana perkara tersebut menjadi syarat untuk sah sembahyang. Jadi bila kita dah selesai dah faham berkaitan dengan wudu, dah buat wudu begitu, dah mandi juga betul dah, dan najis pun kita tahu cara anak basuh dia, maka kita pun nak sembahyang. Maka sembahyang ni ada rukun-rukun dia. Ada diri sembahyang tu, ada rupa sembahyang. Kalau lah tak cukup rukun ni, maka tak nama sembahyang. Contoh kita kata seperti kita nak buat rumah, kena ada rukun dia. Rukun ni perkara yang mesti kena ada. Tak ada, tak jadi rukun rumah. Seperti tiang kena ada. Kalau rumah tiang tak ada, jadi apa? Jadi sangkang tu. Kena ada lah tiang dia, kena ada tingkap, kena rukun-rukun tu kena bawa rumah. Kena ada bumbung tak ada, tak jadi rumah. Cukup rukun dia, banyak yang rukun rumah ni. Begitulah sembahyang kena ada rukun dia.
Kita ada dengar lama dah rukun sembahyang ni apa dia. InsyaAllah kita akan jumpa sini lah ya. Dan kita akan berbincang muzakarah setelah kita ada amal lama dah dekat kita buat sebelum ni, betul-betul mengikut yang dikena kira syarat ataupun kita buat dalam kedai kita jauh-jauhkah ataupun kita buat dalam kedai kita tak tahu apa yang kita buat ya. Jadi kita akan bincang di sini lah berkaitan dengan sembahyang, yang sangat penting ya. Kita bermula segala rukun solat itu 17. Ada 17 nah. Kena ingat 17 ni. Sebab tu sebelum ni kita bincang syarat untuk sah sembahyang itu, itulah dia kena tahu rukun-rukun sembahyang. Syarat dia. Kalau tak tahu hak mana rukun, hak mana yang tak rukun, maka tak sah sembahyang. Jadi kita nak bincang ni, yang mana rukun tu? Yang kita yang kena buat tu. Kalau tak jadi, tak buat ni, tak jadi sembahyang ni. Yang mana? Dia tahu yang pertamanya, ini nak bilang dulu. Bukan kita nak bincang siapa nak buat lagi, nak bilang dulu 17 perkara ni. Habis bilang ni, masuk siapa nak buat macam mana. Contoh, niat. Bilang dulu niat. Dan insyaAllah kita akan hurai sikit-sikit lah asal-asalnya. Perinciannya kita akan masuk dalam ke depan tu, tempat ada perinci. Apa dia niat? Macam mana niat? Tempat niat di mana? Bila waktu niat? Kaitan sebutlah. Takbir. Macam mana nak berlafaz dengan takbir? Tempat takbir di mana? Kaitan sebut satu persatu. 17 rukun tu dia akan hurai satu persatu sampai habis. Sini kita nak kira dulu apa nak ingat dan hafal. Yang boleh kita kena ingat dan hafal perkara ni. Walaupun kita ingat, walaupun kita tak ikut tertib dia pun, kita boleh tahu dah ni rukun, pun dah membadak dah sebenarnya kita. Walaupun nak susun, tak pandai lagi. Nak susun mula-mula niat, kemudian takbir, lepas tu berdiri. Kita susun tu, kita tukar. Diri dulu, kata, dan kata niat dulu ni tukar. Jadi, segi ketukaran tu tak jadi masalah lah. Segi nak hafal ataupun segi praktikal, dalam ikut susunan lah. Dan segi pengetahuan kita pun wajib kita kena capat yang kita faham bilang ni adalah termasuk hukum-hukum yang wajib kita kena buat. Yang pertama ada kata pada ayat 17 tu, yang pertamanya niat. Kena niat. Niat tu penting. Akan datang akan sebut, akan hurai bila nak niat tu. Macam mana sahabat niat sembahyang ni. Kalau niat sembahyang fardu macam mana? Niat sembahyang sunat macam mana? Tak sama. Nak sembahyang fardu macam lain cara dia. Jadi orang sama, cuma ada perbezaan sikit-sikit lah. Sembahyang sunat macam mana? Sunat tu sunat yang ada waktu macam mana? Sunat mutlak macam mana? Akan datang sebut cara nak niat untuk mengesahkan sembahyang. Jadi niat, niat ni secara ikhlas kita faham mau, mau hati tu, mau dan buat, itulah niat. Mau dan buat. Kalau mau saja tak buat lagi, tak nama niat. Nama azam. Mau saja tapi tak bergerak buat pun nama azam. Kita nak sembahyang. Tengok jam, dah masuk pukul berapa? Pukul 1. Lah pukul berapa? Lah pukul 12. Kita ketika tengok jam pukul 12 tu, kita mau tak nak sembahyang? Mau. Lagi nak sembahyang pukul 1 lagi. Lagi mau dah, hati mau dah. Tapi kita tak bergerak buat lagi. Tak bangun lagi. Itu tak nama ni. Sebab tak disertai dengan buat. Cuma hati saja mau, perbuatan tak buat lagi. Kita namanya nama dia azam. Azam ni kita nak buat lagi. Itu azam. Walaupun kita mau dah, hati kita mau dah, tapi kita nak buat lagi ni, nama dia azam. Dan niat ni, ketika kita mau tu, ketika tu kita buat. Kita mau nak sembahyang, ketika kita berdiri, nampak sajadah. Nampak sajadah tu, kita pun mau nak sembahyang tu. Hati kita mau, kita pun buat perbuatan sembahyang tu. Itulah niat. Datang sebut cakap dengan niat macam mana.
Jadi kita sekurang-kurangnya kita faham perbezaan antara niat dan juga azam. Azam ni kita mau saja tapi tak buat lagi. Kalau niat mau serta buat, hati mau dan bila tu juga buat. Itu niat. Yang pertama, ini untuk segi perkiraan hilang dulu. Kalau boleh kita hafal khususnya ni lagi bagus. Balik baca balik ulang-ulang. Daripada kita tak ada ajar apa di rumah tu, kita boleh baca. Boleh baca satu-satu ulang tengok hafal. Yang kedua, bukan sebenarnya yang kedua dah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Itu bahasa Arab lah. Nama. Takbiratul ihram nama siapa? Nama bagi lafaz dia Allahu Akbar. Allahu Akbar tu namanya takbiratul ihram. Itu nama bagi Allahu Akbar ni. Perkataan kalimah tu ada nama dia. Apa nama dia? Allahu Akbar tu nama dia takbiratul ihram. Macam Fatihah lah. Fatihah tu nama mana Tuan Fatihah tu? Tuan dia tu lah ayat. 7 ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. 7 ayat tu namanya Fatihah. Betul tak? Itu nama-nama dia. Di takbiratul ihram ni termasuk rukun sembahyang. Kena takbir. Dia kena melafaz dengan Allahu Akbar. Bila nak melafaz tu, siapa lafaz macam mana akan datang, kita akan bincang ke depan, kita akan perinci ke depan. Sini kita kira dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Tak kisah. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Yang mengharamkan sebelum sembahyang tu halai belakang. Sebelum takbir halai kita makan. Sebelum takbir halai kita sembang. Sebelum takbir halai kita jalan mata. Lepas takbir Allahu Akbar tu makan haram, sembang haram, jalan mata haram. Sebab sembahyang. Itu maksud takbiratul ihram. Kalau macam kita, apa dia takbiratul ihram ni? Takbir yang mengharamkan. Dia mengharamkan perkara yang sebelum takbir tu halai. Bila takbir maka haram dia. Sebelum takbir tu kita duduk sembang apa, tak boleh apa, halai. Kita duduk makan pun halai. Kita duduk jalan pun halai, tidur pun halai. Bila takbir Allahu Akbar, mula sembang haram. Dengan sembang dengan banyak. Jalan mata. Apa lagi? Duduk cakap, jalan, makan, minum ke. Lepas takbir tu maknanya takbir tu ihram, takbir yang mengharamkan. Tak payah mana kan? Senang kan? Tak payahnya tak mau main ni. Itu payah. Tak payah mau main. Kelama yang senang boleh kan? Sama-sama pun boleh. Kelama ni boleh semua. Tak boleh ni tak mau tak payah. Apa tak boleh kan? Tak mau lah. Tak mau benar ni tak apa je. Tak mau ngaji ni memang tak boleh. Tak mau juga usaha ni boleh ngaji juga. Lepas fardu ain tu. Kita alhamdulillah sudah pilih kita ni bukan senang ni. Baik, yang apa? Nak kita kata sewaktu sembahyang kadang tanya dia tengok. Kau sembahyang dah berapa? Dan dia tak tahu ada buat dia tak sembahyang. Kalau dah sembahyang pun dia tak sah. Dia tak tahu. Kan? Jadi niat dia boleh jadi tak niat tu guna. Lain tak kena. Dia tahu niat saja. Kadang-kadang dia ingat dulu ni waktu sekolah tu cikgu abang ingat tu. Tapi tak faham pun tak buat macam mana. Cikgu pun tak urai lagi. Betul tu. Jadi tak sempurna sembahyang tu. Itu penting kita kena ada guru yang menguraikan kita secara perinci macam mana nak buat
Kalau tak faham, kita boleh tanya dia. Aku ngaji, kan? Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, kita bilang dulu, no? Kalau habis ni, baru kita mulai satu-satu. Cara dapat dia macam mana? Yang keempat, apabila membaca Fatihah. Maksud Fatihah tu membaca surah yang bernama Fatihah. Surah ni banyak. Dalam Quran ni ada 114 surah. Kan? 114 surah. Ni semua ada nama-nama dia. Ini surah Al-Baqarah, ini surah Al-Imran, ini surah An-Nisa, ini surah Al-Ma'idah. Macam-macam surah, ada 114 surah dalam Quran. Maka Al-Fatihah termasuk surah dalam Quran. Jadi yang kena baca Fatihah, kena baca surah yang bernama Fatihah. Kena baca tu wajib. Tak baca Fatihah, tak sah semayang, tak ada muas semayang. Sebab Fatihah ni dalam semayang wajib kena baca. Sebab kita ni orang-orang ataupun umat yang ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai ulama yang mujtahid. Jadi kita nak ikut dia, kita kena ikut hukum-hukum yang diperpendapatkan oleh dia. Di sisi dia, Fatihah kena baca. Tak baca, tak sah. Maka kita ikut Imam Syafi'i, kita kena baca. Sebab ada juga mazhab yang tak mewajibkan baca Fatihah, kan? Tapi kita tak tahu mazhab tu macam mana cara dia. Macam mazhab tu dia di luar negara, bukan negara Arab. Kita pun tak tahu budaya mereka macam mana, kemudian pemahaman kita pun tak tahu. Maka kita bahas kita tahu. Kalau nak tahu, kita kena mengaji kitab dia pun pula lah. Kita mazhab yang dia Syafi'i tu, dia menyebabkan susah pula lah. Sebab kita di kawasan kita di Malaysia kita ni masyhur dengan mazhab Syafi'i, dan semua guru kita semua mazhab Syafi'i. Jadi kita ikut yang ramai orang buat senang, nak amal, senang nak tanya. Membaca surah Fatihah, kita hafal surah Fatihah ni, kan? Kita hafal tu. Maklum lah. Kalau tak sebut syarat-syarat baca Fatihah tu dah apa? Nak masukkan baca Fatihah tu dah apa syaratnya? Tak sebut syarat dia, mungkin tak sah juga baca Fatihah. Kan? Setiap satu rukun ni ada syarat-syarat dia. Apa syaratnya? Berapa? Syarat takbir dia ada berapa? Syarat langkah boleh betul. Bertiga tak sebut. Bertiga tak sebut. Kita kena patah balik. Yang ketiga, langkah. Ketiga kan, berdiri atas yang kuasa. Termasuk rukun sembahyang kena berdiri. Berdiri itu rukun tu. Siapa ni? Atas yang kuasa, yang mampu. Dia mampu berdiri, dia kena berdiri. Sembahyang fardu, kena berdiri. Usaha bagi boleh berdiri. Kalau tak boleh, musuh barulah boleh pilih. Gantikan tertib yang kedua. Selepas berdiri tak mampu, duduk. Duduk macam mana? Duduk rapat tu. Nak sila ke, nak duduk timpuh ke, yang tahiyat awal tu, nak duduk macam tahiyat akhir ke, boleh. Nak duduk macam ni, itulah sila tahiyat awal, timpuh tu, ada orang iftiras, ataupun tamaruk, duduk saya akhir, lepas duduk hunjuk kaki ke depan, duduk tanam di tiang tu, sembahyang, hunjuk kaki ke depan, akhir dah, boleh juga, bagi yang tak mampu berdiri, memang nak beri tak boleh. Tapi kalau dia boleh berdiri, dia kena berdiri juga pada penasah. Jika sakit lagi, barulah turun duduk. Itu akan datang kita bincang ke depan lah. Cara-cara nak berdiri tu macam mana, kan? Kalau berdiri macam mana akan datang, ikut tertib-tertib dah. Kita telah bilang dulu ikut sebenarnya. Yang keempat ada baca Fatihah tadi. Berdiri, baca Fatihah. Ini segi susunan dia lah. Susunan dia nak kira, abang nak bilang niat dulu, kemudian takbir, kemudian berdiri, kemudian baca Fatihah. Segi nak susun, nak bilang. Adapun segi praktikal, segi nak buat dia, tak boleh buat dulu kemudian.
Kena serentak ni. Ketika tu dah berdiri, ketika tu dah niat, ketika tu takbir. Tiga rukun tu kena serentak sekali jalan, niat, takbir dan berdiri. Lepas tu habis tiga tu boleh masuk baca Al-Fatihah. Dalam keadaan berdiri juga. Segi nak praktikkan tak sama dengan segi kita nak bilang. Ini apa nak bilang cara dulu. Cara dulu. Empat dah rukun dah. Yang kelima, rukun sembahyang lagi. Perkara yang mesti kena buat ketika sembahyang apa dia? Rukuk. Rukuk tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia, orang Melayu panggil bongkok. Kena bongkok. Bongkok tu masuk rukun sembahyang. Kalau sembahyang tak bongkok, tak sah ni. Bahasa Arab panggil rukuk, Melayu panggil bongkok. Kata semua juga lah. Macam mana cara nak rukuk tu akan datang kita akan bincang proyek yang ke depan. Kita cara dulu rukuk. Kena duduk pada mana yang sah, duduk pada mana, bongkok pada mana yang tak sahnya, bongkok pada mana yang makruhnya. Maka itu semua ada peringkat-peringkat bongkok, peringkat-peringkat untuk bongkok. Ada bongkok yang tak sah, ada bongkok yang sah, ada bongkok yang makruh. Ke depan kita urai. Dia orang jelas apa yang tak hadir tu lepaslah. Itu semua boleh hadirlah untuk ingat ataupun untuk betul-betulkan kembali sembahyang kita ni. Sebab kita kalau tak buatlah, kalau kita tak ulang kaji nama, dia kan kadang dia tersilap lama dah, dia lari sikit. Lepas tu kita kena sentiasa ulang dengan ulang kaji balik. Takut kita ada tersilap, lari sikit-sikit, jadi bahaya. Lupa kadang-kadang tu. Boleh ni. Bila lupa ni, tak jawab Fatihah, lupa dah tu. Kemudian lupa tu, lupa dah. Jadi untuk nak menjaga semua tu, kita kena sentiasa ulang-ulang supaya tak lupa dan boleh buat dengan sempurna. 5 lah. Dan yang keenam, daripada rukun sembahyang lagi, berhenti seketika padanya rukuk. Kena berhenti seketika. Kita pun orang panggil umak nina. Ketika rukuk tu kena tumak nina, kena berhenti, diam. Seluruh anggota yang bergerak kepada lamanya kita kata subhanallah. Ataupun kita kata terus senang subhanallah wa bihamdi. Terus subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ada lagi banyak. Paling kurang pun subhanallah pun dengan bergerak diam Ustaz, dengan bergerak subhanallah. Itu nak bergerak nak gabuhkan nak buat apa boleh lah. Jangan tak berhenti bergerak. Jadi tak nama berhenti jika benar rukuk. Akan datang kita bincang dan tunjuk cara dia macam mana sebab ni lah. Ini kita jawab dulu lah. Sebab nanti kita akan urai soal prinsip. Dan untuk ni kalau kita boleh hafal dalam hafal ingat, sebab ni dia akan menjadi syarat sah sembahyang. Kita kena ingat semua ni supaya kita pegang kata, oh benda-benda ni rukun sembahyang ni yang benar wajib kena buat ni. Lagi yang ketujuh, ketika rukuk tu kita pun berhenti, diam. Dah selesai rukuk, bangun. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal. Apa dia i'tidal? Maksud i'tidal tu, i'tidal bahasa Arab. Melayu kata apa? Melayu kata kembali berdiri betul. Tadi kita berdiri lah, baca Fatihah. Kemudian kita pun rukuk. Bila rukuk tu nak kembali balik lah. Kembali berdiri balik lah. Kembali tu orang panggil i'tidal. I'tidal tu kembali berdiri betul. Sebab apa kembali? Dah kita tukar ketika rukuk, itu kita akan kembali berdiri balik lah. Itu i'tidal. Maka macam mana cara nak i'tidal? Yang sahnya akan kita berinci pada selepas ni kan. Ini cara tu. I'tidal. Kembali berdiri betul.
Yang ke-8, berhenti seketika padanya yang tidak pun sama juga kena tumakninah pada yang tidak. Seperti guna rokok, kita kena berhenti diam sedawa anggota dengan bergerak. Ketika sami Allahu liman hamidah, kita berdiri yang tidak tu pun sama juga jangan duk goyang-goyang, diam gerah. Macam betul, ingat tak? Kepada masa subhanallah, pun lepas tu boleh turun kepada sujud. Macam rokok boleh sama lah, diam gerah, jangan bergerak. Cuma berlafaz subhanallah saja lah, itu boleh berlafaz. Dengan bergerak macam betul, senang gerah. Kalau goyang-goyang sedikit tak ada madah. Itu berhenti pada yang tidak. Namanya tumakninah pada yang tidak. Tumakninah ni ada 4 tempat. Pertama ketika rukuk, yang kedua ketika yang tidak. Ada datang sebut kita. Kemudian yang ke-9 sujud 2 kali. Sujud tu dikira sekali. Sujud 2 kali, tapi kira satu rukun lah. Bukan kira sini. Sujud pertama 1 rukun, sujud kedua 2 rukun dalam. Sujud tu 2 kali, tapi kira 1 rukun saja. Rukun sujud. Maka macam mana cara nak sujud yang sempurna, yang betul, yang sahnya, akan datang kita akan sebut dalam bab perincian depan. Sujud macam mana, letak anggota di mana, kena sentuh apa. Jadi macam mana buat datang. Baik. Yang ke-10, berhenti seketika padanya sujud. Berhenti macam tadi, tumakninah pada sujud. Ketika sujud tu kena diam sat terah macam batu dengan bergerak. Sampai dah lama mana tu? Lama mana? Lama mana kata subhanallah sat. Kalau kita kata artinya selesai dah maknanya. Kalau tak kata Nabi biasa kata tu. Tak sebanyak kita kata subhanallah wa subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata tu dapat dah kemudian. Kalau tak kata, kena tunggu Ustaz kamu masa subhanallah. Kalau tak kata, wagilah sunat kata. Lagi. Yang kedua, yang tu 13 dah. Ke sebelah. Sebelah duduk antara 2 sujud. Antara 2 sujud tu. Antara tengah-tengah 2 sujud tu. Sujud dia 2. Mula-mula kita turun daripada rukuk, turun daripada tidak, turun berdiri tu, sujud. Itu bangun pula. Sujud pula kali kedua. Ketika kita bangun tu, nak sujud kedua tu, tengah-tengah tu ada duduk. Duduk tu rukun tu. Duduk antara 2 sujud tu rukun. Jangan tak duduk. Bangun-bangun letak balik dari, sujud balik. Tak duduk pun. Tak sah sebenarnya. Bangun duduk sah. Kita mau sujud pula balik kedua. Duduk tu duduk antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Jangan tak duduk. Lepas duduk tapi tak tumakninah pun tak boleh juga. Sebab syaratnya kalau 12 je lah. Berhenti seketika padanya yang duduk antara 2 sujud tu. Ketika duduk tu kena diam sat, gerah sat. Sama maksudnya subhanallah. Jangan tak diam. Dia bangun tak diam, tak berhenti pun. Turun balik sujud kali kedua. Tak sah. Katanya. Sebab dia pindah rukun, sedangkan rukun yang sebelum tu tak selesai lagi, dia pindah rukun lain lah. Macam wuduk lah. Rukun basuh muka tak selesai, dia basuh tangan dah. Tak sah wuduk tu. Buat rukun hak sebelum tu tak habis lagi, nak buat basuh penuh hak sebelum tu, boleh pindah rukun lain. Apa panggil? Tumakninah pada duduk antara 2 sujud. Kemudian kita pun sujud kali kedua. Duduk tu sujud kali kedua. Sujud tu je misal lah.
Tumanina juga. Dan yang ke-13 dia kata bangun pada sujud tu bacaan tasyahud akhir. Kena baca tasyahud ataupun tahiyah akhir. Yang akhir. Awal tak ada pun, dia tak abang pun. Sebab hak awal tu bukan rukun. Bukan rukun. Bukan rukun ni tak buat pun tak apa lah. Sok banyak tu cuma kurang pahala. Ni cara hak wajib dulu. Sebab ada juga yang sunat. Sunat tu. Sunat tu kalau ketiga, kadang makruh. Baca akhir kunut pada sembahyang subuh tu, panggil sunat yang muakkad, yang dituntut kita buat. Kalau tak buat, makruh. Jadi walaupun dia tak sampai martabat yang wajib, tetapi martabat dia kalau kita tak buat menyebabkan makruh. Maka kalau boleh kita buatlah. Duduk antara duduk bacaan, duduk tasyahud awal, dan juga bacaan qunut pada sembahyang subuh, sunat-sunat perkara. Jadi tasyahud akhir kena baca. Macam mana cara baca dah kena tahu. Kita cara baca dia macam mana, rasa bacaan dia macam mana. Sebab ramai orang yang kadang-kadang tu baca cincai-cincai kan. Tak sah. Sebut begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Betul. Tengok dia. At-tahiyyatul mubarakatus. Orang baca ke tak baca tu jadi tak kena. Tak nak baca sebab tak bunyi sebutan huruf dia dan tak jelas bacaan dia. Yang kita baca tu kena sebut huruf bagi betul dan kena dengar di telinga orang baca. Agar datang untuk imitasi syarat dia. Kadang-kadang baca dia pun tak dengar. Baca dah hati. Dah hati tak nak membaca. Rukun-rukun hanya baca ni Fatihah, apa nama takbir, nahi akhir, beri salam, 4 rukun yang dibaca tu, rukun qauli, itu kena bagi dengar di telinga kita sembahyang. Dengan kita sembahyang kita baca kita pun tak dengar. Ataupun kita baca tak jelas, bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca huruf tidak ada huruf ba, tak bunyi ba pun, sin pun tak bunyi sin pun, semua angin macam itik. Jadi tak sah. Dia tak sah tak memang. Masa tu kena mengaji tu kena dengar guru habaq dan kawan habaq. Orang habaq buat betul juga kerja itu. Buat juga. Buat juga. Payah sentak habaq juga. Kita tu orang tak ni. Senang tu. Orang tak dia dia orang ni. Tak boleh. Sekat dengar orang. Ikut gitu kan. Kita tidak kena buat kan. Kita tu kita tutup guru ni macam senaman saja. Di senaman di masjid, senaman di surau betul lah. Buat tak kena, tak lemas semayang. Kalau buat dia tak boleh dia tak mengaji tu pun dia tak ambil buat. Kalau semayang tak dengar ni kan. Buat dia ni. Pulang dia kan. Dia buat dengan boleh kan tu. Ada juga pergerakan yang tak boleh, tak dibolehkan. Bergerak banyak, kadang-kadang kita bincang ke tempat ni. Ini kita nak bincang. Sebab semayang ni memang sangat kena perinci lah, kena bagi jelas, lebih faham je betul. Jadi kita akan bincangkan ke depan satu-satu. Semua 17 rukun ni kita kena urus satu-satu. Niat macam mana, sebab apa? Sampai semua lah 17 rukun. Kemudian yang ke-14, duduk padanya tasyahud akhir. Maksudnya tasyahud akhir ni kena baca dalam keadaan duduk. Duduk baca tasyahud akhir tu rukun. Kalau baca dalam berdiri, tak salah. Baca tasyahud akhir. Sedangkan dia berdiri, tak salah. Sebab rukun dia, rukun apa nama yang ke-14 ni duduk
untuk membaca tahiyat akhir itu pun masuk satu rukun. Tahiyat dah satu rukun dah. Duduk baca tahiyat pun rukun juga. Katanya kena orang tu baca tahiyat, kena dia berdiri, tak sah. Baik, yang kelima lah, membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya tasyahud akhir. Selepas selesai baca tasyahud akhir tu, tahiyat akhir, kita kena selawat. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu berikut Allahumma shalli ala Muhammad. Sah dah. Rukun yang ke-15 membaca selawat. Selawat tu masuk rukun. Kalau tak selawat, lepas baca tahiyat akhir, maka tak sah sembahyang ya. Dah tahu lah, kita bincangkan. Yang ke-16 memberi salam. Memberi salam. Selepas selesai tahiyat akhir selawat, kita pun nak pergi lah sembahyang ni, kena beri salam. Beri salam tu wajib sebab dia rukun. Dia kena berlafaz Assalamualaikum warahmatullahi sunat. Assalamualaikum tu wajib. Kena kepala nak pusing ke tak? Kepala tu sunat saja pusing ke kanan dan ke kiri untuk salam yang kedua. Tak pusing kepala pun tak apa. Kebanyakan masyarakat ni dia pusing kepala saja, dia tak kata apa salam. Kepala pusing, mulut tak kata apa pun. Tak sah. Hak wajib dia kena kata Assalamualaikum. Kepala tu sunat pusing. Tapi orang lain terbalik. Assalamualaikum tak kata pun, kepala tu yang lebat. Angguk kepala. Kan? Ada tak buat itu? Ada. Jadi apa itu? Sebab boleh jadi dia tak tahu ataupun dia tak belajar, ataupun dia teori-teori orang. Dia tak tahu dia betul macam mana. Teori-teori ni bukan betul. Maka cara nak pergi finalnya kena haji macam ada kitab, guru baca, urat. Ingat ada tu, tak faham tanya. Dia orang ni bila dia pergi haji tengok orang buat, dia pun teori buat gitu. Orang tengok dia bertunduk. Orang tak rokok, dia pun rokok. Dia ikut. Orang duduk, dia pun duduk. Tak tahu dia buat apa. Macam tu tak sah. Tu yang boleh tiru. Bukan buat dengan keadaan dan habis. Orang 16 Yang ke-17, yang ke-17 tertib ni kena ikut susunan. Hak mana dulu, buat dulu, kemudian buat kemudian. Jangan tukar. Sujud dulu baru rokok. Tak kena, tak tertib tu. Dah rokok dulu, baru tidak, baru sujud. Dia sujud dulu. Kalau cakap tu sujud tu. Dia bangun yang tidak, baru rokok. Tak tertib dia. Dia ikut susunan je. Kita ikut tadi, ikut susunan tadi lah. Melainkan hak tiga pertama tadi. Niat, takbir, berdiri. Hak tu jangan tertib. Hak tu kena buat serentak. Ketika tu dah berdiri, ketika tu juga takbir, ketika tu juga ada niat. Sekali jalan serentak. Jangan mula-mula niat dulu, niat sembahyang. Itu barulah takbir. Itu baru bangun diri. Itu ditertib pada tiga rukun tadi tak sah. Tertib ni, orang tertib ni pada kebanyakan rukun sahaja. Ada bertiga pertama tadi, itu tak boleh tertib. Kena buat serentak, berdiri, takbir dan juga niat dan serentak. Habis kita tertib. Khususnya tak boleh. Maka semua ni, 17 rukun ni yang mesti kita kena buat ketika kita sembahyang dan kena ikut syarat-syarat dia akan sebut ke depan. Macam mana nak sah niat macam mana, macam mana nak sah takbir macam mana, macam mana nak sah berdiri, nak sah baca Fatihah, nak sah i'tidal, nak sah sujud, nak sah semua tadi macam mana. Kita nak kembali satu persatu. Jadi ini semua 17. Kalau ada orang kata kat kita,
Dia duduk ngaji dulu dah 13 ya. Kalau dia kata 17, dia kata 13. Apa dah betul ya? Dua betul. 17 pun betul. 15 pun betul. 13. 17 pun betul. 13 pun betul. Sebab apa 13 betul? Bukan 17. Sebab dia tak kira termasuk dengan tumakninah pada 4 tempat tadi. Tumakninah pada rukuk, tumakninah pada i'tidal, tumakninah pada sujud, tumakninah pada duduk antara sujud tadi, dia tak kira termasuk rukun. Betul dia kira apa? Dia kira syarat untuk mensahkan rukun. Pun tak apa juga lah. Dia kira syarat pun tak apa. Dia kira rukun pun tak apa itu juga lah. Yang penting kena buat itu kan. Yang penting kena buat. Dia kira rukun ke, syarat sah rukun ke, dia tak kena buat. Dia kira rukun 13 tak apa, rukun 17 tak apa. Rukun. Dia kalau tak duduk, kalau tak cukup berasa kita tak cukup. Nak tahu tak? Itu nak tahu. Nak? Kalau kita ada yang tak cukup. Syok dia semayang syok rakaat. Semayang zuhur kata syok buat berapa? 3 ke 4 dah? Buat 2 ke? Kalau kita syok tu pada rukun yang berapa? Apa dah rakaat yang berapa? Rakaat yang berapa? Contoh kita berada di rakaat yang ke 3 kan? Itu kita syok ni berapa? 3 ke 4 ke? 3 ke 4 ke? Kita syok pada rakaat yang ketiga ya? Maka kira hak bawah 3 ke 4 yang mana rendah? 3, kira 3 kira 3 3 tu yakin hak syok tu 4 jadi kira hak yakin 3. Lepas tu sekali tambah satu rakaat lagi ya? Kemudian sebelum salam tu, selepas tahiyat tu, sunat kita sujud sahwi, sunat sujud 2 kali lepas beri apa nama baca tahiyat akhir, kita beri salawat sebelum bagi salam tu. Sujud yang pertama niat sujud sahwi, bangun duduk antara sujud pula kali kedua sama juga niat sujud sahwi lah. Bangun terus pergi salam. Tapi kena ingat ketika sujud tu kena niat sujud sahwi. Kalau tak niat sujud sahwi batal sembahyang juga. Sebab apa? Dia kira kita kena nambah rukun lah. Dia kalau lupa apa-apa lah, lupa rakaat ke, lupa baca, lupa rukun ke, apa-apa ke, jadi kita sunat sujud sahwi. Selawat selepas tahiyat akhir lah. Selawat selepas tahiyat akhir. Sebelum salam. Jadi dia baca tahiyat tadi ni kena datang lah. Tahiyat itu baca tu ada hak sunat, ada hak wajib. Macam baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah tu. Tu campur sunat pada wajib, pada hak wajib yang mana? At-tahiyyatul lillah tu ya. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh, kat tu ya. Apa syahadah tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita nak sambung dengan apa nama? Ayat tu lah. Lepas tu pula baca selawat Nabi. Sebab dia pun nak pendek pun nak panjang pun tak apa. Kadang-kadang kita kena bincang perkataan tu pada depan ni. Ini cara tu. Jadi kita ingatlah tadi 17 kawan tadi yang mana kita kena buat lah.
Ada yang kata 13 rukun, dia kata 17 tadi tak apa. Sebab dia kira tumaninah sebagai rukun, jadi 17. Dia kira tumaninah itu sebagai syarat sah rukun, kira 13 rukun saja. Tapi tumaninah tak kena buat juga, no? Kemudian kira rukun kan, ataupun syarat sah rukun, tak kena buat tumaninah. Habis. Tengok buka 13 pula. Habis dia masuk kita tentang niat. Orang agak kerja tu niat cara yang mana. Kita faham dah semua rukun-rukun niat tadi. Kalau ingat dah 17 tadi, maka yang pertama kita akan uraikan macam balik tentang cara niat dia macam mana. Dia kata bermula niat itu ada tiga darjah. Niat tu ada 3 martabat, 3 kedudukan lah. Sebab ada jenis niat untuk sembahyang fardu, ada niat untuk sembahyang sunat. Kata sebut di bermula niat itu ada 3 darjat, 3 martabat. Niat tu apa? Kita sebutlah, niat tu kita mau satu perkara dan kita buat dia. Itu niat. Yang pertama dia kata jika adalah solat itu fardu. Kita nak sembahyang fardu. Fardu 5 fardu tu. Fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu isya, fardu maghrib. Dan jika adalah solat itu fardu, maka dia wajib. Wajib oleh menyahaja. Wajib oleh menyahaja, sengaja. Sengaja berbuat. Yang pertama, dan tentukan sembahyang apa, dan meniatkan fardu. 3 perkara ni. Siapa orang panggil, kalau kita pernah dengar, dia kata selalunya kita dengar orang panggil qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad ni apa? Mau, sengaja. Dia kata ni sahaja aku sembahyang. Apa sahaja? Maksud sahaja tu sengaja aku sembahyang. Bukan nak sembahyang lah. Niat aku sembahyang ni bukan nak sembahyang. Ketika penyeri tu nak sembahyang tu, nak takbir tu, sunat kita berlafaz usolli fardhan maghrib tu salasa rakaatin lillahi ta'ala. Sunat kita berlafaz tu. Kemudian ketika takbir pula Allah tu, maka ketika itulah kita kena ingat 3 benda untuk sembahyang fardu. Ingat kita aku sembahyang ni, bukan aku nak sembahyang. Aku sembahyang ni. Dia kata Allah sebelum buat tu kena main 3 benda ni. Sebelum buat. Jadi kena lama sikit lah. Allah nak pergi main 3 benda tu. Aku sembahyang yang pertama dia panggil qasad. Ta'arud, fardu. Ta'yin, tentukan. Fardu apa? Subuh dan zuhur. Itu boleh buat 3 rakaat tunai ke? Pandang-pandang tak ingat pun tak mahu tu. Dia tak wajib. Tak wajib yang 3 je. Aku sembahyang fardu zuhur. Tunai ke fardu? Kalau kita buat dalam waktu dia, otomatik kena ditunai. Kalau kita buat dalam waktu, dia kena dihukum bawah. Itulah 3 perkara tu kena ada. Jangan tak sedap apa kata saja Allah Akbar, tapi hati tak sedap. Tak sedap aku sembahyang, tak sedap kata fardu, tak sedap kata zuhur contoh. Tak sedap tu. Tak tu. Lagu yang belok nak. Allah sedap ni. Aku sembahyang ni. Dengan kata saja. Tapi hati tadi ingat benda lain. Ingat Ustaz Malam tadi. Mulut dia kata Allah. Hati dia ingat Ibn Nuri. Hati dia ingat benda lain. Itu maksudnya tidak ada niat. Dia cuma berlafaz saja, tapi hati tidak ada niat. Bertempat niat di hati. Sedap. Lagu lah itu. Lagu. Kalau nak qadha kena sedap nak qadha.
Tapi qada ni dia tak secara kita kena sedang qada. Bila kita buat di luar waktu dia, automatik kena qada. Automatik kena qada sendiri. Sebab di luar waktu. Contoh kita kata ni waktu apa ni? Zuhur kan, zuhur ni. Kita pun sembahyang zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Kita tak niat pun tunai. Automatik dia jadi tunai sebab dalam waktu dia. Waktu ni masih lagi kosong, kita tak sembahyang lagi. Bila kita sembahyang automatik dia kena jadi tunai. Tak dapat halang. Bukan hak halang. Lepas tu kita pun nak sembahyang zuhur 2 kali. Boleh tak? Boleh. Hak kedua tu kita sembahyang sorry fardu zuhur semua juga. Jadi 2 kali sembahyang lagi tu tunai. Tunai sekali ya. Hak kedua tu dia kena jadi qada. Bukan ganti tempat yang kosong di benak belakang tertiga bila-bila dia akan tampung tempat di belakang yang tanpa kosong. Sembahyang zuhur 5 kali. Lalu zuhur hak tunai satu lah, mula-mula. Hak 4 lagi tu dia akan pergi tampung hak belakang ada tinggal dulu. Tampung balik. Automatik. Kalau tinggal banyak kali, dia tampung banyak kali. Banyak kali. Kita tak perlu kita nak qada, kita pun sedang qada. Kadang-kadang kita buat di luar waktu dia. Kalau waktu apa? Itu zuhur. Nak bayang asar untuk zuhur, tak apa? Nak qada asar untuk zuhur, tak apa? Nak qada isyak siang-siang, tak apa? Nak qada maghrib siang-siang, tak apa? Nak qada zuhur malam-malam, tak apa? Ikut dia bah. Qada tu tak ada waktu. Bebas melainkan waktu tahrim. Itu kena jaga waktu kita niat nak qada waktu tahrim. Boleh, tak? Apa? Ini faham dulu, kita akan bincang niat kan? Nanti masalah yang lain tu kita akan bincang kemudian. Jadi kalau seorang tu sembahyang fardu, maka kena sedang 3 benda. Ya, ketika takbir sebelum bar Allahu Akbar, sebelum bar tu kena main dah benda ni, 3 benda ni. Sedang takut tengah sembahyang ni. Yang kedua sedang kata fardu ni. Yang ketiga sedang kata zuhur, macam contoh zuhur lah. Bila asar masalah, maghrib boleh kan. Sedang tu. Bila mula bar, di bar tu selesai. Jangan ketika kata Allah Akbar tak sedang apa, kena perangan, ikhlas, dia ingat, nunggu ingat apa ni, tak nama niat. Tempatnya dalam hati dan ketika kita berlafaz tak betul haram. Sebelum bar tu pastikan siap kita ingat 3 perkara. Boleh buat. Kalau tu tak lebih cepat sangat. Allahu Akbar. Dan niat dan apa? Jangan lambat lagi. Lama kita jangan lama sangat. Dia ada tempoh dah. Masa tersebut kan ni. Kita kena pergi lambat sikit, jangan lambat sangat. Takbir tu Allah. Baik, aku sembahyang apa aku tu Allah. Ingat dengan dua. Allah. Ingat 3 benda tadi pula. Ni. Dengan Allah Akbar. Dan tak dah nama saya tak lebat itu. Tak kena lambat sikit. Tapi jangan lambat sangat kan. Allah. Tak main, duduk bijak tak main, tak masuk. Tak sedap tak sembahyang, tak sedap apa, zuhur tak ingat. Dengan lama sampai 14 harakat. Betul, kena ulang lagi. Dekat 14 harakat saja. Tak ingat aku sembahyang. Aku tengah sembahyang ni. Bukan nak sembahyang. Nak sembahyang tak ada. Aku sembahyang ni. Fardu subuh ni. Ingat. 3 tu. 4 rakaat, 2 rakaat tak ingat apa tak apa. Tak perlu. Kalau boleh ingat lagi bagus. Boleh ingat. 4 rakaat pula. Ingat tunai pula. Ingat kena untuk Allah pula. Lagi bagus lah. Ingat banyak benda ketika sebelum bar tu. Tapi sekurang-kurangnya 3 benda ada kena dia. Itu yang fardu. Tu martabat yang pertama tinggi ya. Yang fardu. Yang kedua, dan jika solat sunat berwaktu atau mempunyai sebab,
Kalau sembahyang sunat martabat kedua, sembahyang sunat yang berwaktu, yang ada waktu dia. Macam sembahyang duha ke, waktu dia bila? Pagi kan. Sembahyang apa? Sunat Hari Raya, waktu dia Hari Raya. Sunat apa ni? Yang sunat ada waktu ni. Witir. Witir selepas Asyak. Sembahyang sunat tarawih ada waktu dia. Sembahyang sunat ada waktu-waktu tu. Hak tu tak sama dengan fardu tadi. Dia lain sikit. Dan ataupun yang punya sebab. Sebab ni macam sebab gerhana ke, sunat sembahyang, dia tak ada waktu. Waktu berlaku apa? Ikut sebab berlaku sebab. Yang kira berlaku apa? Gerhana, sebab gerhana ke, sebab minta hujan ke, sebab musafir ke, maka sunat sembahyang. Jadi macam-macam cara nak niat untuk sembahyang sunat yang jenis ada waktu ni, dan juga yang jenis ada sebab ni, dia kata maka wajib menyahaja perbuatan. Maksudnya mau perbuatan, kena posot mau, dan menentukan jenis solat saja. Tak perlu niat fardu ke sunat, tak perlu. Kita kata sembahyang duha. Ketika takbir Allahu Akbar tu niat sedar dua benda. Kalau fardu kena sedar tiga kan. Aku sembahyang kena sedar, fardu kena sedar, duha asar kena sedar tiga. Kalau sunat ni buang satu. Buang hak fardu. Niat dua sedar dua. Aku sembahyang duha dah. Aku sembahyang apa lagi? Sunat Hari Raya. Dah. Aku sembahyang apa dah? Gerhana bulan. Aku sembahyang gerhana matahari tu ya. Sunat tak sedap pun apa. Sebab ini gerhana ni sunat. Ini duha ni sunat. Mana ada sunat benda duha ni fardu. Tak. Jadi tak perlu disedap kita sunatkan fardu. Jadi tak perlu kita takyinkan. Bukan, ta'arudkan. Ta'arud tentukan fardu ke sunat tak perlu. Dua lagi senang. Dua. Kalau tiga buat ni banyak nak ingat. Dua lah. Berasa aku sembahyang duha. Allah. Allah. Ketika kata sebelum bar tu ingat aku sembahyang duha ni. Aku sembahyang duha ni. Bukan aku nak sembahyang, aku tengah sembahyang. Gitu. Sedap. Sedap. Kan ingat kan ketika tak kebir tu kita ingat kita makan. Dah. Allah, sedap dah tu makan kan ni. Sedap tak ni? Dah. Tengok kita ni tengok sembahyang ni. Aku niat dah. Tengok bangang benda ni, bangang kita ni. Oh, ibak ni. Allah, tapi mulut kata Allah. Tapi dia ingat tak? Ya orang yang rumah dia ingat je macam. Ketika kata tu, tak sah. Itu yang sunat. Yang ada waktu dan sebab. Yang ketiga, dan jika solat sunat semata-mata, orang sunat mutlak, semayang semata-mata, tak ada kait dengan duha ke apa, niat aku semayang, maka wajib menyahaja perbuatan sahaja. Niat puasa saja aku semayang. Ketika takbir tu sedap dah. Allah, sedap dah aku semayang ni. Dah, semayang apa? Semayang. Tak nak duha pun tak semayang. Tak semayang. Boleh semayang sunat mutlak. Boleh, kita tak buat apa. Duha semayang dah. Hajat pun semayang dah. Semua semayang dah. Semayang apa dah. Semayang sunat mutlak. Semayang semata-mata. Tak ada kait dengan apa-apa. Semayang. Macam puasa lah. Puasa. Kalau puasa fardu, kita ingat dia puasa Ramadan. Kan? Kalau puasa Asyura ke? Ingat tak puasa Asyura? Kalau yang tak Asyura, tak fardu, tak apa, niat puasa saja. Itu. Bukan puasa sunat kan? Itu. Betul. Banyak sama juga. Tak kait dengan duha ke, tak kait dengan apa-apa ke, gerhana benda, apa benda, mayam saja. Sebab malam. Betul. Nanti kita duduk saja, duduk relax. Sembang saja, kita sembahyang kan. Isi masalah sembahyang. Maka tiga martabat ni kita kena ingatlah.
kita sembahyang apa? Kalau sembahyang fardu kena ada 3 perkara. Kalau sembahyang sunat yang ada waktu ataupun ada sebab, itu ada 2 perkara. Kalau sembahyang sunat yang semata-mata sunat, tidak ada waktu dan tidak ada sebab, maka satu perkara yang kena ingat ketika kita berdapat Allahu Akbar, ingat satu perkara itu sembahyang. Senang. Kita faham? Ya. Bila kat sini bawah kata bermula makna perbuatan itu ialah meniat sahaja aku solat dan menentukan itu jenis solat zuhur atau asar. Dan meniat itu dengan niat fardu solat. 3 perkara tu. Itu mana perbuatan sembahyang. Niat aku sembahyang sahaja, sengaja aku sembahyang. Aku sembahyang, bukan nak sembahyang nak. Aku sembahyang fardu. Aku sembahyang fardu. Zuhur. Aku sembahyang tu boleh qasad, fardu tu ta'arud, zuhur tu ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh, qasad dia aku sembahyang. Fardu dia subuh ta'arud. Subuh tu ta'yin. Boleh. Pernah dengar kot qasad tak dengar ke? Okey nah. Wallahu a'lam bishawab ya. Bermula syarat takbiratul ihram itu 16. Nak macam syarat untuk takbir. Ada 16 syarat takbir. 16 syarat no? Tak cukup 16 syarat ni maka tak sah takbir. Takbir boleh syarat ni kan? Ada. Bukan pakai buat betul tak? Ada syarat-syarat ni. Orang sah takbir tu. Untuk niat tadi syarat apa? Semuanya 3 jenis martabat niat lah. Kalau sembahyang fardu, 3 perkara kita kena sedar. Sembahyang sunat ada waktu tanpa sebab, 2 perkara. Sembahyang sunat yang tidak waktu tanpa sebab, 1 perkara saja. Sedangkan dalam takbiratul ihram. Kemudian pencam pula berkaitan dengan syarat-syarat takbir bersama. Berkaitan wallahu a'lam. Jadi tuan ni ingat dulu rukun sembahyang ada berapa, boleh hafal, baca, ingat, dan juga cara niat dia. 2 perkara tu lah ni. InsyaAllah kita akan tambah lagi. Kan payah apa bergaji bila kita biasa-biasa lama-lama dia boleh. Boleh betul. Yang tak boleh ni tak main, tak ngaji, tak boleh lah. Kalau main ngaji insyaAllah boleh betul. Semua boleh. Ada apa soalan? Buat apa kan? Yang soal kan? Yang beri tu, orang beri yang beri kan? Walaupun kita dah belajar dah, tapi kita main ingat juga. Dia mesti ada benda-benda yang baru yang kita tak tahu lagi kena. Betul lagi, nak perinci lagi, banyak lagi. Dia kata engkau dah ngaji dah ni, kau ni. Tak apa, main dengar. Tak sama, dia tak sama.